Assalamualaikum guys. So pada tahun baru ni Muntun keluarkan lagi satu skin, iaitu skin Granger M7 ya guys. Apa nama dia? Thunder Accident dia. Accident tak kisahlah nama dia. So hari ni kita akan review skin tu. So macam mana rupanya? Kita cuba. Sabar sekejap Musik ni. Itu tu. Memang gini ke? Alamak, macam mana ni? Memang sesekat gini. Sabar. Biar. Okay, so kita check dulu. Kita pasang-pasang apa benda yang perlu. Okay, sabar. Kita tengok. Sekejap, kita tengok skin dia. Padahal ada hari tu, ada semalam kita cuba buat review tapi tak jadi. Dia bukan tak jadi. Dia rakam skin je. Tengok dia skin dia. Ni skin epic je tau. Tapi, wish. Quality dia, wih. Ada animation tak? Cuba. Kita review. Oh, itu dia. Animation. Gila. Kasih post je. Okay, so jom kita main. Sabar sekejap. Cuma tak boleh tutup sabar sekejap. Sabar sekejap. Biarlah. Okay, so kita akan main dengan budak-budak ni. Sekejap. Kita ada selesaikan mission sikit tadi. Tengok recall dia. Wish. Ini kalau memang dapat prime dia tu memang padu. So guys, kalau korang nak tengok yang aku review yang prime dia, korang boleh tunggu dekat macam 2 atau 3 minggu gitu lah. Yelah, sebab kita nak selesaikan quest. Kita ni bukan spam teruk-teruk macam orang gila lain tu. Orang gila. Dia memang pening lah ni. Okay, so kita akan main dengan budak-budak ni. Kita tak akan main solo sebab solo dapat tim beban. So kita akan main kat sini. Kita akan main party. Let's go. Ni kita main full party, satu squad. Sebab kalau jumpa tim beban, dapat beban gila, bukan beban bongok je. Okay, so kita mula main. Let's go. So kita bermain bersama Aish, Iman, Alisha dengan Fah guys. Say hi sikit korang. Alpha. Samalah Alpha, samalah. Dengar tak? Say hi sikit. Kau suruh lah hai lagi seorang sih. Nak kimi mas mana? Dia boleh je. Alamak guys, ada Atlas. Tiada ancaman. Ada tenis dah guys. Alamak. So sekejap aku pasang ni dulu. Sabar. Santai. Kita pasang ni dulu supaya dapat SP lebih. Kita pasang ni kot. Kita nak dapat SP lebih sebab apa? Kita nak dapat skin Prime Granger tu. Nak win kat konon. Lu. Bukan aku nak review si server tu. Kau tunggu Aish. Memang kau ajar korang. Aku benci korang. Baru nak So apa ni? Saud. Wow, saud guys. Saud. Apa dia kata guys? Oi, diam sikit. Berisik semuanya, diam. Apa para bagi sekalian. Gila ni, korang tengok Ini korang tengok efek skill dia. Tengok pom. Man, jangan kacau gua. Takut pula tiba-tiba dia lembat. Berat lembat tu tapi tak pernah bagi dia tapi saya lembat. Gila tengok efek skill dia. Lantak lah, tak apa ambil je. Apa dapat lah. Tengok efek skill dia. Basic attack dia pun lawa. Satu. Agak lag, sorry guys, agak lag. Sebab kita perlu menggendong 2 epic. Alamak. Ada Susano. Sorry dia tak marik. Okey, aku tak marik. Aku tak marik. Mari sakit Tolong wah. Apa
Ais, maafkan aku Ais. Maafkan aku. Kami buat hapusnya. Dia tengok saja. Memanglah gila kau ingat Granger boleh ke gila? Jangan semua meninggalkan paper. Kau ingat Granger boleh ke gila kat Ellie? Granger mana boleh gila kat Ellie? Dia kena ada item dia kena ada item setidak 2 extra item. Bapak ada dia. Gila, sorry Ais. Sorry. Salah load speed bakut. Sorry guys, agak lag Aku nak sikit. load speed. Sebab nak, yelah sebab Discord lagi. Alti Ais. Bila aku jangan bawa aku dia bodoh. Balik man. Aman rembat laki aku, rembat je. Alisha alti lah, ya Allah. Weh, kenapa dia alti aku, Mat? Alisha ngelag. Weh, lag. Aku lag. Memang Alisha. Ada bau. Kat sini ada berbau. Bau je sangat sedap. Aku berpeluang kacik je. Bising lah. Weh, dia lah ni. Alisha, tolong dia orang Alisha, ya Allah. Tak kisahlah guys, kita kalah ke kita review je. Sebab nanti kita boleh push balik. Tak Alisha ni, hey. Nak buka mic lagi, lag phone aku. Saya jadi mesej guna rambut. Ngeng. Wow, santai, tolong aku. Mana kau tak nampak? Wah, dekat tepi jamban. Ya. Dengar tak? Dengar. Kata Alisha kontol. Apa salah aku Aku hanya menjawab soalan. Binatang weh, lari weh, ada binatang. Alisha, tolong aku. Alisha dok ngentot. Weh. Ui, selamat tak kena. Weh, Man, tolonglah dia, ya Allah, Man. Kenapa aku tak banyak sekali? Aku dulu dia lagi. Kenapa? Ais, ya Allah, bagilah aku sikit. Saya Kau pun. tu tak habis kapita. Buat apa aku nak ambil sekali pizza? Sebab aku recall. Kau mati je guys recall walaupun aku dah mati 7 kali. Anak jancuk. Sebab aku game je. Yelah, aku beli sekali pizza. Ish, bising Ais. Kau tu kena cari enemy. Ya, saya tahu. Lari lu lah. Astagfirullah. Ada simpan. Kalau mati je cerah je. Layan. Allah. Alisha tak tahu ulti dia tu buat apa. Aku tak tahu Alisha ulti dia tu buat apa. Ais, jangan bertawa Ais. Bodohlah diri. Ais, weh, aku nak tanya. Weh, Alisha ulti dia buat apa guys? Alisha ulti dia disimpan je ulti dia. Cerdasnya Alisha. Tak ada masalah. 9 Bye. Dia pun lah. 3 2 Banyak bising lah pergi lah cepat. Kejap. Banyak bising je Mina ni. Banyak bising aku tak berjaya. Betul. Berjaya apa? Aku kata penting berjaya bukan penting berjaya. Bodoh Cakap pun boleh belik. Kalau aku nak Alah merajuk. Dasar perempuan. bodoh. Oi. Buat kaget Aku pasal dia memindir orang merah situ ya. sabar jap aku okey. Kita buff pula. Kita load. Terus load. Aku terpush. Cepatlah load ngetok. Allah. Lari bodoh lari. Aku dah kata pekak. Ais, cepat Ais. Tak payahlah. Alisha memang simpan gila ulti dia. Tahu buat apa. Bukan sekarang simpan dia dah lazat dah mati dah. Memang dia buat hiasan je. Dia buat hiasan je ulti dia. Oi. Oh, Fah, masuklah Fah. Hanya macam ni mah. tak dapat aku dekat mana sekarang. Dah lah aku balik. Fah, jangan Fah. Tujuh. Mampus. Matilah saya. ambil lah. Bye guys. Tinggal hyper kita seorang. Bacot. Bye hyper kau pergi mana? Bacot dah. Kau bising je. Aku tak nak pergi awal. Alisha, cepat Alisha. Iman, sekejap. Iman, aku nak tengok sekali item. Aku jadi apa?
Iman, buang item tu man. Itu apa, boy? Ni item yang ala yang warna kuning tu. Kalau aku pun nanti apa? Lah kau tukarlah item lain ya Allah. Banyak item lain lah bocah. Kau buang tu ni, kau tukar item ni, sabar. Bodoh aku tak beli belai penuh. Pandai man, pandai. Kau punya ni kot. Ni beli ni. Beli ni. Buat apa aku nak beli ni cacat? Alisha, kau buat apa Alisha? Alisha duk cacok. Dah lah dia main solo. Dah kenapa aku buang? Bukan weh, aku beli item tadi. Lepas tu aku tak sengaja aku buang. Wah, okey, dah boleh beli guys. Bagus. Allah, lah aku bawa pasal. Ui, bapak teruk. Weh, MM kita. MM tengok ni MM. Kecau ni main apakah MM. Oi, jangan maju depan man. Aku dah kata dah. Kau nak tuyul tu. Masuk ke dia ke cover. Kamu tu 19-0. Okay, nice. Let's go. Aduh. Weh, bapak tusuk. Woi, bapak Wih, turret. Tamatlah sudah Alkisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Wih, lucu. Aduh. Santai. Kalah. Aduh, dah bintang pula. Bacot deh, Syam hitam. Bising gila. Tu yang paling beban Iman tu, markah dia lagi rendah. Apa guys? Akunya juga lah. mati banyak. Mati banyak. Alisha tu tak tahu ulti dia buat apa. Aku kata aku maju. Alisha tak tahu ulti dia buat apa. Memang tak, ulti dia tu buat hiasan saja. Pelik aku. Tak, dia kalau tak buat hiasan ulti dia tu untuk Syambil je. Tak lah, masa ulti dia kat aku je. Dia dekat Far dengan korang tak nak ulti pula. Dia suruh dia ulti engkau je. Bila masa, ya Allah, dia dengan mic budak. Lepas tu hantar video Iman joget. Hanya sakitnya dadaku ini. Adai. Sabar je, aku nak end stream dia. Okay guys, so kalau korang nak tunggu review skin Prime dia, korang boleh tunggu berapa hari lepas tu. So ni lagi satu, kalau korang nak macam tempat topak ke, tempat topak murah ke, korang boleh topak dekat Lapak Gaming. Lupa promote tadi, alamak. Okay, sebab Lapak Gaming memang ada cashback banyak. Aku banyak topak dekat Lapak Gaming. So kalau korang nak cari tempat topak murah dan selamat, korang boleh topak dekat lapakgaming.com. Okay, itu je untuk hari ni. Bye, assalamualaikum.